Apakah kelebihan mati syahid di dunia? Baik. Syahid ini kalau dalam bab mati, kebiasaannya ulama bahagi kepada dua. Walaupun ada yang bahagikan kepada tiga, secara mudah kita bagi dua dulu. Yang pertama dipanggil syahid dunia, yang kedua dipanggil syahid akhirat. Mati syahid dunia, mati syahid akhirat. Nah, apakah mati syahid dunia? Ialah mati berperang dengan tentera kafir. Nah, atau tentera Islam tapi bersama dengan tentera kafir. Contoh dalam peperangan Badar, peperangan Uhud dan perang Uhud. Tentera Islam yang terbunuh dipanah oleh tentera musyrikin kafir Mekah. Tak? Maka itu mati syahid. Ataupun yang memanah, yang menembak dia itu orang Islam, tapi yang menyebelahi orang kafir. Macam di Iraq berlaku. Bila tentera kafir Amerika laknatullah maknanya menceroboh bumi umat Islam di Iraq, tentera kerajaan Iraq bergabung dengan Amerika, berjuang menentang, melawan dengan orang-orang Islam yang bangkit menentang pencerobohan. Ini ulama-ulama fatwa, mujahidin yang terbunuh walaupun ditembak oleh tentera Iraq yang beragama Islam, tetapi mereka bersama dengan tentera kafir yang mereka laknatullah. Jadi matinya juga mati syahid. Sama ada mati zaman dulu perang Badar, perang Uhud, atau mati zaman moden perang di Palestin, di Syria, di Iraq dan sebagainya. Itu syahid dunia dipanggil. Syahid akhirat ini maksudnya mati yang dapat ganjaran di akhirat nanti. Seperti yang disebut dalam hadis, mati sakit taun, sakit perut, mati tertindih batu, jatuh bangunan, atau terbalik lori, broza pecah dia. Tubik perut mati. Mati terbakar, mati lemas, mati beranak dan seumpamanya. Itu maksudnya syahid akhirat, iaitu kematiannya itu diberi pahala. Dengan kesakitan itu ada lagi pahala di akhirat nanti. Di akhirat dia akan bertanya, pahala apa pula ni? Ini pahala kamu mati dulu lemas, sengsara. Orang lain mati dah, dia kotik, mati di rumah, dia mati lemah, nak nyawa tak boleh. Azabnya duduk dalam air lemah, nak sampai hilang nyawa, maka diberi pahala. Itu makna syahid akhirat. Bezanya syahid dunia ini, macam mujahidin yang mati dalam peperangan, dia tidak dimandikan dan tidak disemayamkan. Hanya di kapan dan di tanah. Kerana arahan Nabi begitu. Yang mati syahid dalam perang Uhud, Nabi kata tidak dimandikan dan tidak disembahyangkan. Hadis yang lain Nabi kata, kami para Nabi cemburu dengan orang yang mati syahid. Kenapa? Orang yang kami mati, Nabi-Nabi dimandikan, orang yang mati syahid tidak dimandikan. Kenapa? Kematian mereka itu, darah-darah mereka itu menjadi saksi. Syahid itu saksi atas perjuangan mereka itu membela Islam di padang mahsyar nanti. Dan darah orang mati syahid ni di akhirat, dia bangun dengan darah-darah itu mengeluarkan bau yang sangat wangi, bau kasturi. Atas dunia ni macam-macam minyak wangi ada. Tak, ada minyak ud, ada minyak apa benda ros, ada macam-macam lah. Tak. Tapi yang paling wangi Nabi kata atyabuti al-misku. Haruman yang paling wangi ialah kasturi. Maka dalam hadis yang lain Nabi kata, sebab tidak diberikan, dilarang kita basuh darah-darah mati syahid ni, fa inna damahu yafuhu miskan yaumul qiyamah kama qala, maka sesungguhnya iaitu darah orang mati syahid ini akan mengeluarkan bau kasturi
pada hari kiamat nanti. Dan mereka memberi syafaat kepada ahli keluarga mereka itu yang bukan mati syahid. Boleh beri syafaat boleh.